Aku buka kamera tu untuk aku menjelaskan, okay? Coba dibayangkan, sikap seseorang yang memang kak belaki, gila laki orang, gila bini orang, yang berketuk, yang berkenyak, okay? Tu lebih kepada sikap sisi buruk Iban yang aku kak bedah, okay, di dalam video tu. Okay? Boleh kita repost, boleh kita macam tu, boleh kita macamnya. Oi, macam taik mulut ni biar tu. Tapi pedih hati kami dengar. Tapi mana jakok ya ngajar tau. Okay. Nyak terserah dek. Repost lah sebayu-mayuh ya. Repost lah berkeni-berkeni kita kak kita sekalipun. Reaction video tu sekalipun. I don't give a shit. Okay. Walaupun sindiran aku tu tadi, sindiran yang panas untuk aku tu tadi adalah tertujukan kepada Iban, tapi masih ada Iban yang pintar. Okay. Nanti dia merasa dia pintar, video tu okay untuk dek. Aku kak explore benda tu, aku kak showkan benda tu kepada Iban yang kurang bijak. Okay. So, long story short. Okay. Antiklah akar permasalahannya tadi. Okay. Tu adalah, video tu adalah teruntuk kepada yang gila laki orang, yang gila bini orang, yang berketuk, yang berkenyak. Okay lah. Butang lah. Okay. Long story short, butang lah. Butang. Akar permasalahannya tadi, hampir bendanya, laban benda tu yang jadi dalam family aku. Okay. Kunci cuma satu. Bukan tentang perhatian, bukan tentang nak cukup apa di dalam hal ruang bilik yang pu. Bukan nak cukup tentang peninduak sidak ya, gulai belaki bini sidak ya, nak cukup tu, nak cukupnya. Bukan. Do it. Kemalasan yang diciptakan dan penjara yang diciptakan oleh akal orang spesifik macam orang yang disebut aku tu lagi adalah sidak ya menciptakan penjara di dalam fikiran sidak yang pu. Penjara berkeninya sen. Okey. Aku nak boleh ngigat duit lain selain daripada aku bergila dengan laki orang, selain daripada aku bergila dengan bini orang. Betapa cetek lah runding dek. Serius. Okay. Nama ngai tanya, ngai jenuh, ngai ternah bakang orang lain. Bisa je orang lain yang dah mana, bisa je orang lain yang okey je. Okay. Ngai ternah bakang orang lain. Mesti kak gila laki orang, mesti kak gila bini orang. Bukan masalah nafsu yang macam nafsu kuda. Nak. Jauh ya. Sedikit. Duit. Pasal duit. Sikap malasnya tadi lah. Dia medak okey. Tu adalah framing yang di mana aku kalak ni ingat satu pengalaman peribadi aku yang mendengar orang nyebut benda tu. Okey. Kita Iban tu nak layak berbisnes tu. Okey. Nak layak Cina aja yang pandai berbisnes. Okey. Kita tu bla 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 bla. Cukup meh kita tu gawak mesti dah yang cukup meh. Okey. Secara nak langsung, bendanya tadi kan dia dapat mendidik anak yang pu untuk meniru apa yang dia sebutnya. Ditiru. Nak layak untuk berbisnes. Cina aja mesti berbisnes. Padahal, nanti kita buka skop lagi, kita zoom dalam lagi, okay? Daripada Limbang sampai ke Kuching, seluruh tanah tu, tanah Sarawak tu, okay? Negeri Sarawak tu, dipenuhi oleh bangsa Bumi Putra Sarawak. Yang 90%, yang 80%-nya tadi adalah mostly Bumi Putra. Si Dayak, orang Iban, okay? West, South, Eastern, whatever lah, okay? The point is adalah dipenuhi oleh bangsa kita Kediri pun. Cuma yang conquer, dia faham tak? Cuma yang conquer bangsa kita adalah bangsa orang lain. Why? Nama hal kita Iban nak layakkah untuk megang kita dream pu? Question that yourself. Tanyakan bendanya pada diri kau Kediri pun. Tanyakan. Nama hal kita Iban nak layakkah megang tanah kita pu? Terlepas daripada resiko yang akan dihadapi dek, seperti bil kayong yang ditimbak laban kap baju. Okay? Even aku pun menggadaikan nyawa aku sebenarnya. Do I give a shit? Not. I don't give a shit. Okay? Yang menjaga aku satu, atas.
Even terlepas berkeni sekalipun resiko yang akan dihadapi oleh bangsa kita untuk ingin maju ke hadapan, bendanya suatu hari akan berbaloi untuk generasi kita yang akan datang. Okay? Yang tadilah, nama Cina je yang pandai berbisnes. Iban nak boleh berbisnes kah? Bisnes pun bisnes kuih. Pagi oh. Okay lah, jual sawit. Okay, pagi oh. Selain daripadanya, nama Cina je akan pandai bisnes. Okay, nama hal bangsa kita nak ulihkan agak benda yang sama untuk megang at least tanah kita pun. At least so. Dia benda tu satu benda yang aku belajar daripada, sebab aku tu jenis seseorang memang suka research. Wait Kang hirup dulu. Dia benda okay, laban aku tu jenis seseorang yang suka research. Setiap malam, bahkan lagi sekalipun, okay, aku tinduk dalam pukul 1, pukul 2, pukul 3. Nyak jam aku tinduk. Biasanya aku bangun lebih kurang dalam pukul 7. Aku 4 jam, 5 jam cukup aku tinduk. Kena aku rest badan aku empu. Okay? Nyak pribadi seorang Harrison. Keni yang boleh jadi sukses seperti apa yang kita pedak di dalam kamera tu. Bendanya lah yang jadi sebenarnya. Reality ya. Laban aku nak main masa aku empu. At least lah, antik aku nak kerja, antik aku nak nemu cara ngigat duit selain daripada kerja yang aku gagak dia tu. Okay, selain daripadanya, aku akan research, belajar, berkeni cara nundak ngau orang, keni yang boleh mendapatkan apa yang ia dapatkan dan keni ya boleh ngagak bendanya. Dan aku tiru, ambil, jadikan teladan untuk diri aku ke diri pun. Okay, nyak lah yang aku gagak for the past tahun demi tahun ke belakang dan sampailah ke detik hari itu. Okay? Dan research kunya tadi membuahkan hasil. Okay? Selama tu, karan yang kita gunakan, okay, karan, dia medak elektrik di belakang tu, keni suis tu tahu hidup, keni lampu tu boleh menyala, keni lah tu, keni api jamban boleh hidup, okay? Keni kipas tu boleh ber-on, keni aircon tu boleh terbuka, okay? Semuanya daripada sumber karan. Okay? Sumber karan. Karan kita faham daripada sini Sarawak Energy Berhad yang megang seluruh Sarawak tu. Okay, baru rumah baru rumah dia aja baru rumah aku, baru rumah Nyin, baru rumah tu, baru rumah di jiran-jiran dia, yang semua sidak ya tadi menggunakan sumber yang satu, ianya adalah electricity. Cuba dibayangkan, dia try kali tu dia buka telefon, siapa founder kepada company Sarawak Energy Berhad. Akan muncul satu nama yang pernah kita benci, yang pernah kita sakit hati ngoya, yang pernah kita maki, caci hamun ya, whatever the thing is, okay? Ianya Tun Pehin Sri Taib Mahmud. Taib Mahmud. Nama hal aku kak mengisukan, bukan isukan, nama hal aku kak expose namanya tadi. Even though bendanya tadi adalah masa prime-nya, masa ya dah megang jawatan untuk megang tanah Sarawak tu. Ia dapat terfikirkan sampai ke dia. Okay? Semua orang menggunakan api. Sarawak Energy Berhad, founder yang adalah Taib Mahmud. Toke kayu balak. Okay? Dan company Taan, nasilapku. Taan yang tadi untuk menguruskan kayu balak, ekspor, import baru, okay, kepada kepada negara China, negara-negara yang perlukan supply kayu balaknya tadi, and so on, okay. Kita caci, kita bencikan, okay lah, tu jujur komandan kita benci ngagai Taib Mahmud tu tadi sebenarnya. Bencilah, berketuklah, menyiksa rakyat Sarawak lah, berketuklah, berkenyaklah. Dia kena nama hal. Laban sikap kita Sarawak, sikap generasi parents kita masa ya prime time sidak ya, benda yang samanya di bak kita dia tu do nothing about it. Dan jangan dijadikan sebagai persoalan. Nama hal kita dia tu masih diam di bawah telapak kaki orang. Okay? Disebabkan begitu sikap kita yang mendak video tu. Okay?
Dia tahu walaupun Taib Mahmud dicaci, dihina, dimaki, whatever lah, kini kita akan memberi nama bendanya tadi. Pun ia still berada di atas. Faham tak? Pun ia still duduk di atas. Masa prime masa yagi hidup, masa yagi memegang jawatan. Sebedau ia bersara, sebedau ia meninggal dunia, pun ia masih di atas. Dan karan yang digunakan dia tu, dia kena dia mendak video aku, kena dia ngidup kapi jamban dia, kena dia ngidup kapi bilik dia, kena dia whatever the thing is lah. Dapur elektrik dia, seluruh periuk belanga dia kena dia masak untuk dia hidup apa-apalah. Pun dia lagi kena sumber hasil daripada Taib Mahmud. Min apa? Pun yang agi di atas, walaupun dibenci berkeni sekalipun. So pilihannya cuma dua. Akan ku ceritakan sedikit benda yang lebih menarik lagi daripada tu. Sama ada, so pilihannya cuma dua. Antara dekat nyadi seperti kapitalis terbesar di dalam Sarawak yang Taib Mahmud, ataupun dekat menjadi golongan bangsa bumi putra kita yang do nothing about it, yang hanya menadah nasib, menadah tangan ke langit, berharap sesuatu magic will happen. Berbalik ke ni cara bisnes. Dini ku kat start Harrison. Nanti amai lah tadi sebut itu. Kini ku kat start, ku madah kedai. Utai kedigagak Taib Mahmudnya tadi adalah sejenis business model subscription. Subscription business model. Subscription business model tu tadi adalah yang dek mesti perlukan sumber ya tadi. Antik ndak dia nadai, dia mati, dia susah. Dan dahnya tadi, dek masih menggunakan sumber yang sama, which is antik dia ngagak business subscription business model yang tadi, you still have a predictable cash flow every single month. You selling the same thing to the same person. Subscription. Dia subscribe. YouTube tu dia pun subscribe. Means dia akan medak notification aku, dia akan medak video aku yang terbaru, dia akan berketuk medak video aku and so on. Berlangganan. Nyaklah yang terjadi di dalam negeri Sarawak kita. Utai kedigagak Taib Mahmud. Tapi untuk dekat masuk join untuk ngagak dam besar, wiring construction and whatever the thing is, no, dia dah terlambat dah. Dah terlambat. Ya dah pada masanya yang agak bendanya for the first time, ialah yang menjadi kaya. Dan tu sedikit sebanyak aku kat cerita tentang pekerja-pekerja aku masanya. Aku di sebenarnya masanya aku perasan aku diuji. Aku diuji, diletakkan di satu persimpangan yang di mana sama ada aku memilih memihak untuk di pekerja aku, ataupun aku memilih di pihak orang yang lebih boleh mengajar aku tentang erti kapitalis tu tadi, erti menjadi orang kaya tu tadi. Aku faham apa yang disampaikan secara tidak langsung, ianya isi tersirat oleh mentor bisnes aku, which is aku ngai nyebut nama ialah, aku ngai mention nama yang siapa, orang India, yang ajar secara tidak langsung, ante dekatnya di kaya, dia mesti bakal aku tu. Kenyak tai message disampaikan ya. So far apa yang aku perasan, aku madah dengan gede. Ya nekan bala pekerja ya. Ya nekan bala pekerja ya membayar dengan harga yang murah. Which is bukan erti ya nak sanggup. No. Ya kak profit yang paling banyak untuk diri ya kediri itu. Ya tekan sedalam-dalam ya kak effort sebanyak-banyaknya, tetapi ya kak membayar orangnya less than that. So gap daripadanya tadi adalah akan menjadi keuntungannya pribadi. Adakah bendanya salah? No. Nyak cara hidup masing-masing. Even ya diam di Sarawak di tok sekalipun, ya oleh conquer kita yo. Nama hal kita iban oleh conquer derempu. Dan di mana yang aku ceritakan yang di mana aku tu diuji tadi sebenarnya. Diuji di antara dua situation. Sama ada aku memihak kepada pekerja aku, ataupun aku memihak di pada tempat sidak ya. Nanti aku memihak di dalam pekerja aku. Pekerja aku memihak di
pihak sidak ya, okay? Automatik lah, okay? Keluh kesah sidak ya, apa ya tu, tambi tu. Kerja kat lebih, mayar, ciput. Ketuk lah whatever the thing is kan. Automatik, okay? Laban dek bekerja di baroh ya. Laban dek memilih, okay? Untuk secara harfiah kesimpulannya tadi, okay? Laban dek memilih untuk hidup bekerja di baroh telapak kaki ya, okay? Kita bangsa Iban tu tadi. Dek memilih untuk kerja di baroh orang. Kenyaklah orang agak kita. Okay? Nak selamanya lah aku kasar dengan kita. Benda tu adalah reality. Nanti kita akan lebih better lagi. Nanti kita akan lebih menarik lagi. Okay? Ngagak duit. Aku faham. Family perlukan duit. Semua bini anak perlukan duit. Berketuk perlukan duit. Okay? Kita cuba untuk pegang bangsa kita derimpun. Jangan biarkan orang lain nak ngawal lah. Bukan kita bercompetition dengan sidak ya. No. Kita nak bercompetition dengan third party tu tadi. No. Cuma at least salah sikok daripada kita yang mendak video tu tadi, improve mimit lah minda kita, okay? Jangan pernah takut untuk jadi besar. Mimpilah setinggi langit. Andaikan jatuh sekalipun aku jatuh di awan-awanan. Dan satu hal lagi. Dan jangan pernah memberi alasan untuk melangkah maju ke hadapan. Oi, ya nyamailah, ya tambi, ya kaya, ya berketuk, ya berkenyak. Oi, ya Cina, kabar yang mayuh berketuk, berkenyak. Dia ingat lah. Okay, aku madah ke dia tu, bukan aku disclaimer dulu. Okay, aku bukan membenci bangsa-bangsa sidak tu, malah aku ke diri empu. Okay, aku madah dengan kita. Aku belajar dengan sidak ya. Aku walaupun aku biak umur setahun jagung berkeni sekalipun, okay, aku sedaya upaya untuk menyerap bakas span labuh ba'aik, span kering labuh ba'aik, serap semayu-mayu ya air ya tadi, sebanyak yang mungkin sampai gemuk span. Kenyaklah aku. Ya jahit, okey, nama halnya jahit. Belajar lo. Nama halnya berketuk. Oh, awak kaya boleh untung lebih ya. Tu nama hal Cina tu bangsa tu. Oh, dia ingat, okey, bangsa-bangsa third party tu datang ke negeri Sarawak tu. Cina sikot tu, Cina sikotnya, Cina sikotin, apa? Cina sikot tu dah sidak yang agak bisnes sama bisnes, okey? Dia ingat sidak yang bermusuh. Antik sidak ya, sikot boleh sell, sikot nak boleh sell, sikot boleh berketuk, sikot nak bolehnya. Dia ingat sidak yang bermusuh, tak? Okey? Satu benda yang aku belajar di belakang tabir sidak ya, macam tu. Okay, support satu dengan yang lain. Dini sikap kita support satu dengan yang lainnya, nadai. Nadai. 100% nadai. Apa yang kita concern about adalah ngirup maya. Okey lah. Orang cuti je ngirup. Orang gawai je ngirup. Gawai okey lah. Ujung minggu je ngirup. Gaji ciput ngirup. Gaji ketuk mimit ngirup penting. Ketuk gaji mimit ngirup. Kerja mut ngirup. Danya mut ada duit. So Cina ngirup. Walaupun sidak ngirup, sidak pandai yo. Kini cara aku ngigat lebih duit ke daripadanya. So nama aku Harrison Serix. Segala mention aku tadi tu adalah untuk mengajar kita menjadi lebih baik, lebih better daripada bangsa kita yang selamat tu. Ini adalah salah satu impian dan cita-cita aku untuk buka video tu, buka kamera tu, untuk aku buka semua isi hati aku ke dalam platform tu. Nama aku Harrison Serix. Aku close video tu. See you in the next time.